iPhone 17 Pro aku ni sejujurnya dah cukup memadai untuk workflow harian aku. Dari shoot video, buat kerja, sampailah ke editing dekat Premiere iPhone tu. Tapi ada satu benda yang bagi aku sangat underwhelming dekat iPhone 17 Pro aku ni, which is dia punya fotografi. Aku dah sampai tahap aku dah give up pakai stock kamera Apple ni. Aku rela pakai third party app sebab processing ni lagi cantik dan tak adalah over HDR sangat. Korang mesti tak percaya bila aku cakap iPhone punya fotografi is not that great sebenarnya kat sini. Mari aku compare phone aku yang baru aku buat pergi photo walk berapa minggu lepas tu. Bukan Xiaomi tapi Honor 600 Pro ni. A mid-range flagship premium deluxe. Aku panggil dia accessible flagship dia kat sini. So untuk video kali ni aku nak prove kat korang semua macam mana telefon macam iPhone ni boleh kalah dari segi fotografi kalau compare dengan Android mid-range ataupun accessible flagship Honor 600 Pro ni. Tapi itulah, lagi kalau kau guna third party software, this one gonna win a lot. Tak percaya? Korang tengok video ni. Aku cerita dan juga tunjuk dia punya hasil gambar. So macam biasa kita mulakan dari segi spek dia terlebih dahulu. iPhone 17 Pro kali ni dah fully utilize sensor 48MP untuk ketiga-tiga lensa dia orang. Jadi hasil patutnya lagi gempak kan? Kinda but not really sebenarnya kat sini. Problem utama aku dengan iPhone ni adalah dia punya processing. Mungkin ada yang suka, tapi untuk aku I hate it. Sebab itulah secara general aku lari ke third party apps macam mode camera ataupun it is what it is kat sini. Apps macam ni dia punya processing memang jauh gila kalau compare dengan normal typical punya stock camera iPhone. Dan juga dia ada film emulation, which is something yang aku suka. Tapi kita tolak terlebih dahulu pasal third party app sebab tak ada kena-mengena pun kat sini kan. So aku nak cerita korang, tahu mana kau bayar phone harga RM5,000 macam ni, korang akan dapat the best quality feature. Kalau nak compare dengan kau beli phone harga RM3,000 and you still get a lot of good features dan kamera yang maybe jauh lebih bagus. Untuk Honor 600 Pro ni dia ada triple camera setup. 200MP kamera utama, 50MP telefoto dan 12MP ultra wide. Atas kertas, nombor dia memang all over the place. Tapi bila masuk buat kualiti gambar, sejujurnya bilangan megapixel tak penting pun, to be honest. Aku lebih suka fokus pada how the image looks sebenarnya kat sini. So, first kali kita compare main camera dia. 200MP versus 48MP. Kalau kita tengok side by side, tak ada beza ketara sangat pun kat sini. Cuma aku nampak iPhone lebih cenderung ke arah warm tone, manakala Honor nampak lebih cooler tone kat sini. Tapi processing iPhone ni selalunya rosakkan gambar dengan over sharpening dan juga HDR dia yang melampau sangat. Yes, nampak lebih realistik, tapi 80% of the time bila korang letak side by side, korang akan lebih pilih gambar Honor sebab warna dia lebih punchy dan juga contrasting. Tapi itu pandangan aku lah. Mungkin korang semua pandangan yang berbeza. Betul lah kat sini. Now kita masuk bab ultra wide pula kat sini. Dekat sini aku boleh nampak iPhone did a better job dari segi keluasan. Tapi Honor pun not bad juga kat sini. Waktu siang tak nampak beza sangat, tapi bila masa waktu malam, iPhone did a terrible job bila nak handle langit malam. Boleh nampak langit tu tiba-tiba jadi magenta. Aku pun tak tahu kenapa. Manakala untuk Honor, it looks great, tapi to be honest, walaupun keseluruhan tak sesyak iPhone, tapi sekurang-kurang kat sini warna dia tak adalah ke laut sangat macam iPhone aku ni. So dekat sini aku boleh give point kat Honor, tapi sometimes iPhone punya gambar did a better job dari segi HDR. Tambah lagi kalau kau pergi konsert, dia punya lampu-lampu tak overblown sangat disebabkan dia nak preserve detail. So there's something yang aku boleh kata draw lah dari segi ultra wide kat sini. Nah, untuk telefoto pula aku kena bagi dekat iPhone satu benda je. Dia punya reach yang lebih jauh, which is 4x zoom dia. Diorang bagi 4x optical zoom, manakala Honor bagi 3.5x. Ini terpulang pada korang prefer framing yang macam mana. Sebab kat sini kalau korang ambil gambar, impact dia tak adalah ketara, tapi kau boleh nampak lah yang mana 4x dan yang mana satu lagi 3.5x. Sebab nampak perbezaan ketara dari segi objek tu sendiri kat sini. Tapi macam korang perasan setiap gambar tadi, iPhone ni dia memang sangat cenderung ke warmer tone. Kalau compare dengan kebanyakan phone Android yang lain, dia lebih nak neutralizekan warna-warna dia tu, kalau korang perasan lah, tambah lagi pada waktu malam. Tapi macam cakap, ini mengikut selera masing-masing lah. Tak semua orang akan suka dan ada juga yang akan suka warmer tone tu. Digitally, iPhone boleh zoom sampai 8x, Honor boleh sampai 7x. Tapi sebenarnya korang boleh pergi jauh lagi sebenarnya. But let's be real, tak ada siapa nak menggunakan gambar yang 30x zoom, 120x zoom tu. It's something yang ada but no one gonna use that unless kalau kau nak ambil gambar yang mungkin dia jauh sebab kau nak tengok apa yang tulis dari itu je. Cuma satu benda yang paling best bila kita ambil gambar Honor ni, stabilization dia jauh lagi bagus. Aku shoot handheld sebelah tangan pun tak ada isu kat sini. Tapi dengan iPhone ni aku kena hold steady sikit nak dapat gambar cun tanpa ada blurry kat sini. And of course next pula, kalau korang perasan, kalau korang pengguna iPhone mungkin daripada dulu ni, korang akan cakap, wah, portrait iPhone ni is really good, betul tak? Yeah, it's really good. Lepas tu bila kau letak side by side dengan Android punya portrait, kau sedarlah how bad iPhone punya portrait sebenarnya kat sini. Dari segi edge detection,
dan hasil output sendiri kat sini, Honor nampak jauh lebih cantik. Cuma aku kena akui kat sini, iPhone did a better job tang mengekalkan warna kulit skin tone sebenar kita. Tapi sejujurnya, aku tak kisah sangat pasal skin tone. Janji gambar nampak visually appealing dan Honor offer hasil yang sedap mata memandang kat sini. Nak cakap pasal sedap mata memandang, mestilah kita nak letak filter kat kita ni kamera, betul tak? Honor Z100 Pro ni offer punyalah banyak filter dari film emulation sampailah ke hardcore color portrait. Kalau korang tak suka juga, korang boleh create your own color atau copy color daripada mana-mana gambar yang korang suka dan bake terus masuk dalam foto korang dengan magic colors. iPhone pun ada kat sini dengan dia punya photographic style. Kalau korang jenis suka custom create tone sendiri, style dekat iPhone is quite powerful sebenarnya kat sini. Tapi itulah, korang kena tahulah apa yang korang nak buat di sini warna kat sini. Sekarang kita nak sembang pasal benda yang sangat ketara yang ada dekat Honor dan juga dekat iPhone ni, which is AI imaging. Sejujurnya, benda-benda AI kat iPhone ni rasa macam tak ada impak langsung pada fotografi aku. Tapi Honor pula giving all out ekosistem AI diorang. Diorang betul-betul fokus pada creative tools yang praktikal kat sini. Contohnya pada AI button. Bila kau long press je button ni, dia terus buka AI photo agent yang tolong auto organize gambar dan juga buat smart search gambar kau. Lepas tu, kalau korang suka main zoom, korang ada AI Super Zoom 2.0 yang automatically aktif bila kau zoom lebih daripada 7 time. Gambar jauh tu pun AI akan tolong kemaskan. Cuma kat sini korang kena internet lah. Kalau internet, dia tak boleh enhance kalau kat sini. Tapi message dia kat sini sangat jelas. Capability AI dekat Honor ni jauh lebih superior dan completely outclass apa yang Apple offer dekat sini. Jadi sebagai konklusi kat sini kan, kepada semua iPhone glazer, calm down. Your phone punya fotografi just bagus. Cuma dia punya processing tu agak over sangat dan juga agak ketinggalan kalau nak compare dengan Android yang harga 3,000 sekarang ni, which is something yang korang kena accept jugalah, mau tak mau tu. Aku pakai iPhone. Jadi bottom line dekat sini lah kan, kalau korang nak pengalaman fotografi yang smooth dan mantap dan juga social media yang lebih optimized, yes, iPhone is the answer. Tapi untuk fotografi, mana-mana Android flagship sekarang dah jauh lebih baik. Atau kalau korang nak jimat duit tapi nak gambar level kayangan, Honor Z100 Pro ni dah cukup power babe. So, apa pendapat korang? Cuba tulis kat comment section tu.